Kau mesti tak percaya kan? Game papan yang dah wujud 1,500 tahun ni mungkin ada kaitan dengan macam mana kau selesaikan soalan AdMath. Tapi, betul ke main catur ni je dah boleh jadi genius matematik? Jom kita bedah siasat. Orang selalu cakap, kalau kau power main catur, kau mesti power matematik. Macam automatik je kan? Tapi, benda ni mitos ke fakta? Jom kita siasat sama-sama. Okay, first thing first, kita kena faham dulu apa benda matematik ni sebenarnya. Sebab dia bukan pasal nombor dengan formula je tau. Dia lagi dalam daripada tu. Sebenarnya kan, matematik ni at its core adalah tentang cara kita berfikir. Dia ajar kita fikir secara logik, cari pattern dan selesaikan masalah step by step. Ingat badan ni betul-betul. Sebab inilah kunci untuk faham semua yang kita akan bincangkan lepas ni. Jadi, kat sinilah catur main peranan. Ia bukan game biasa-biasa, tapi ibarat macam workout untuk otak. Dan workout ni, dia bina 4 skill paling penting yang ada pada seorang ahli matematik. Skill yang pertama dan yang paling jelas sekali, pemikiran logik. Dalam catur, setiap gerak kau tu mesti ada sebab dan akibat. Tak boleh main gerak sembrono je. Setiap keputusan tu dia bersambung macam satu rantai logik yang panjang. Cuba kau tengok proses ni. Analisa, fikir ke depan, buat keputusan, tengok hasil. Sebiji macam selesaikan soalan matematik kan? Kau analisa soalan, kau plan cara nak jawab, kau kira, lepas tu kau check balik. Dalam catur, silap sikit je, hancur plan kau. Sama macam math, silap kira sikit, jawapan terus salah. Nampak tak kaitan dia? Okey, skill kedua, kemahiran visual dan spatial. Catur ni kan game yang sangat visual. Kau kena nampak corak atas papan tu. Kena bayangkan dalam kepala, kalau apa gerak sini, dia gerak sana, semua tu tanpa sentuh satu buah catur pun. Dan skill bayangkan benda dalam kepala ni lah yang relate terus dengan subjek macam geometri. Ingat tak masa kena pusing-pusing bentuk 3D dalam otak? Samalah ni. Benda ni juga tolong untuk faham graf dalam algebra. Sebab itulah orang yang power special ni selalunya lagi senang nampak jalan penyelesaian. Yang ketiga, perancangan dan kebarangkalian. Setiap kali kau nak buat gerak dalam catur, otak kau tu auto buat calculation tau. Dia akan fikir, okay, kalau aku ke sini, apa chance lawan akan balas macam ni? Apa pula kalau dia balas macam tu? Inilah yang jadi dalam kepala. Ada risiko, ada jangkaan, ada analisis peluang. Semua ni kena fikir laju-laju. Benda ni secara tak langsung dah macam latihan praktikal untuk konsep matematik, macam teori kebarangkalian dan buat keputusan strategik. Power kan? Dan yang terakhir, ni skill yang orang selalu pandang remeh tapi penting gila. Fokus dan disiplin. Satu game catur tu boleh makan masa berjam-jam tau. Dia perlukan fokus yang padu, tak boleh goyang. Kena kawal emosi, lagi-lagi bila kau tengah tertekan dalam game. Dan inilah kuncinya. Boleh stay fokus dan tak give up, nilah yang bezakan student power matematik dengan yang biasa-biasa. Bila jumpa soalan yang panjang berjela, banyak langkah, disiplin mental yang kau dapat dari catur ni memang tak ternilai. Okey, kita dah tengok 4 poin padu macam mana catur ni latih otak kita jadi macam otak seorang ahli matematik. Logik, visual, kebarangkalian, fokus. Nampak macam confirm lah kan? Main catur je, terus jadi pandai maths. Tapi, jap, ada plot twist. Walaupun semua yang kita cakap tadi tu memang betul, ada satu salah faham besar yang kita semua kena betulkan, iaitu perbezaan antara melatih otak dengan mempelajari ilmu. Tengok perbandingan ni. Fikir macam ni lah senang. Catur ni ibarat pergi gym, tapi untuk otak. Dia bina otot logik, disiplin dan problem solving. Dia latih cara nak berfikir. Kelas matematik pula, kat situlah kau belajar ilmu dia. Dia bagi formula, konsep, teori. Dia ajar apa yang perlu difikirkan. Jadi, inilah kebenarannya. Kau boleh jadi grandmaster catur sekalipun, tapi benda tu tak akan ajar kau kalkulus secara magic. Catur kuatkan hardware mental kau, tapi software mathematics tu tetap kena download dalam kelas. So, apa kesimpulan dia? Senang je. Bukan catur atau matematik, tapi catur dan matematik. Kena gabung dua-dua. Ini analogi paling best untuk faham. Main catur tu senaman untuk otak. Jadikan dia lagi kuat, lagi tajam, lagi ready nak hadap benda-benda susah. Belajar matematik pula macam bagi makanan atau nutrisi untuk ilmu. Kau bagi makanan dekat otak yang dah sado tu. Bila otak yang dah terlatih dengan catur ni dapat pula ilmu matematik, masa itulah benda hebat berlaku.
orang tu bukan setakat tahu formula je, tapi dia ada kesabaran, ada disiplin dan ada pemikiran strategik nak guna formula tu untuk selesaikan masalah paling hardcore sekalipun. Jadi, inilah rumusan utamanya. Catur bukan jalan pintas untuk jadi genius matematik, tak ada. Tapi ia adalah salah satu alat sokongan paling power untuk bina tapak mental yang kuat. Bila tapak dah kuat, nak belajar matematik tu jadi jauh lagi senang dan berkesan. Okey, so ini buat kita terfikir satu benda. Kalau catur ni boleh asah otak untuk matematik, cuba bayangkan potensinya dalam bisnes atau dalam kehidupan kita seharian. Tapi itu cerita untuk hari lain. Kalau kau rasa part ni dah menarik, tunggu bila kau tengok cerita penuh seterusnya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!